Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, kali ini kita rehatkan helak merah. Azia merah pun kita rehat. Kita jalan dengan S-Max merah. Kita pergi ke Pulau Pangkor. Ni dah sampai ke JT Marina lah. Kita ke Pangkor, ikut JT Marina, parking motor. Cuti semalam je, pergi hari ni, besok balik. Feri ke Pulau Pangkor tadi kita ambil pukul 1 suku, besok balik pukul 2. Saja makan-makan angin, bawa si Bonsu jalan. Naik motor macam ni lah, nampak beg 2 biji. Selalu bawa helak, kita pasal sempak masuk dalam helak lah. Kali ni naik motor terpaksa kena beg. Tak nak apa? Letih naik motor. Tengahlah. Letih naik motor. Nanti buat. Selalu dia naik kereta dah, kali ni kita naik motor lah. Wah. Nak minum? Mana ni? Terima kalau. Makan lah. Malah itu. Jom kah? Naik feri. Aki kan pernah naik feri kah? Baik tau. Nampak bumbung. Kan? Naik ni. Sebab dia masin. Okey. Lagi naik feri ya? Lampu pun tak ada lampu. Ni Reptai. Sebelum pergi Langkawi kita pergi Pulau Pangkor dulu. Pergi Redang. Oh. Okey. Allah. Jom teruskan lagi perjalanan. Okay. Oh, selalu dia naik pergi camping. Kali ni kita tak pergi camping. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok sampai ke apa. JT Marina 13, 17, 13, 15 ni, 13, 17. Sampai di Pangkor ke Gobol. 13.29 dah sampai ke Pulau Pangkor. Okey, kita bagi yang lain turun dulu. Sampai ibu kita turun. Mana Akif? Jom jalan turun. Keluar kita cari motor dulu. Ya, selamat datang ke Pulau Pangkor. Yang ni mengamuk nak telefon. Apa-apa pun kita pergi cari transport dulu. Hotel dah ada. Cari transport dulu untuk pusing pulau hari ini dan esok. Okey. Motor pun dah dapat. Jom kita pergi check in hotel. Kita pergi check in. Nampak? Aduh. Kali ni kita ronda Pangkor. Kita ronda Pangkor naik skuter. Jom ronda musim. Sampai kita bermalam kat sini. Oh, aduk. Celah pokok. Kita cari bilik nombor 12.
penuh dengan pokok. Okey, ni bilik kita. Bilik nombor 12. Jadilah semalam. Untung mai hari kerja. Jadi kita mainkan balik hari Jumaat. Tak berapa sak orang tak ramai. Boleh jalan-jalan pusing. Pusing Pulau Pangkor. Isi minyak lu. Pantai. Kita nak mandi ya? Ha? Awai lagi kang. Lah kita pergi pusing-pusing pulau tu. Pak. Oh. Okay, tak biasa. Dulu dah main jual macam-macam kuih. Kuih petang untuk makan petang lah. Okay, kita tengok ni. Ambil lah kuih banyak dah pun. Ambil. Kuih. Ni apa ni? Macam kuih? Okey, kita singgah di sini dulu. Masjid 1000 doa Pulau Pangkor. Dia kot. Masjid 1000 doa Pulau Pangkor. Masjid Cina Masjid Cina yang kedua, yang ketiga. Yang kedua kat Melaka, yang pertama kita singgah Melaka. Atau panjang ni Pulau Pangkor. Hari kita masuk pusing dalam jap. Lagu hantu kan? Ha. Arab Saudi sana ayat Ramzan kan? Pulau Pangkor ayat ni meh ni. Ayat mana je? Ayat Telaga. Telaga. Dari kat cantik kami buat cantik. Ribu doa ni. Ni masjid 1000 doa kan? Ni kita tengok air telaga. Penyakit apa saja. Selawat Nabi basuh. Abang basuh buka. Abang tahu asal tu. Nah, Oh, tu. Cantik macam dekat pakai timur. Ya. Basuh buka. Nah, ya. Cerita 2012 sejarah ni. Tu. Sekejap saya suruh anak saya main basuh muka sekejap. Banyak orang tak tahu. Orang takkan saya kebab baju. Tu. Mana ada sewa kereta tu, buat kereta sewa putus sewa kat Jati tu. Oh. Tukar waktu semayam inilah. Oh ni air telaga ni lah. Ajak Selangor ni. Okey. Oh nak bawa basuh muka dengan air telaga. Minum sikit kan? Berangin di sini. Sini memang berangin. Kena angin je. So. Yang ni memang sonok main masjid. Rehat dulu kat sini sambil kena angin. Kena angin petang di Masjid 1000 Doa. Dia tulis itu Masjid 1000 Doa. Okey, ni pintu dia. Oh, nampak. Pekan. Ni dia masjid yang kita singgah tadi. Masjid 1000 Doa. Masjid Cina yang ketiga kita singgah. Buka belakang rumah terus sungai, terus laut. Kampung Teluk kecil ni. Memang tepi laut. Teluk Gedung 2 km. Okey, masjid yang kedua. Tadi masjid Cina, masjid Doa 1000 Doa. Ni masjid terapung pula. Masjid terapung Pulau Pangkor. Okey. Ni kali kedua dah kita sampai.
الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله. Okey dah, jom. Habis dah kita pusing belah sini. Batu bersurat. Malas nak singgah dah. Ni batu bersurat. Okey, ni kota Belanda. Kota Belanda ni. Ni kota Belanda. Okey, tak singgah ni. Kita jalan ni. Tak ada apa. Okey, jom. Balik bilik, salin baju, bawa si bongsu mandi sungai, mandi laut juga. Bawa Akif mandi laut. Tanah runtuh, hanya motor yang boleh lalu ni. Kereta tak boleh lalu. Kita kena lalu pusing belah masjid Cina sana. Jadi kita naik motor, sewa motor. Motor boleh lepas. Oh. Tanah runtuh. Jadi motor yang lepas. Tebek sewa motor. Kalau sewa kereta tadi memang pusing jauh lah. Okey, dah petang kita bawa pergi mandi. Mandi laut. Jauh. Duduk kat situ. Laut situ. Dekat ya. Jalan kaki ya. Oh yang naik motor. Bawa mandi laut. Situ mandi sungai ya. Kali ni kita mandi laut juga. Dah, tu benar. Dah, dapat juga. Lama kita tak layan matahari terbenam. Hari ni dapat juga akhirnya. Okey ni. Kita layan di Pulau Pangku. Dah. Okey, jom balik. Balik mandi. Dah, jom. Kita pergi makan malam. Tengok kat mana yang ada. Oh, suasana malam. Kelip. Pusing. Dekat dengan bilik juga makan. Ada dekat dengan bilik. Minyak motor penuh lagi. Pulau dah pusing habis dah. Nanti kau bilang kan? Ha? Pergi.
Okey, menu makan malam ni. Tu tak jumpa nasi lagi. Bagi dekat nasi dulu. Okey, jom. Bismillah. Oh, kalau dapat wasuk helak merah pun okey ni. Buka kemah. Buka TT. Boleh. Ada macam loro lah. Tak tahu apa tu. Nak main Pusing satu pulau minyak RM3 tak habis. Malam kita pusing lagi pulau. Tadi kita main waktu siang. Ni waktu malam pula. Waktu malam pula masjid ni. Oh. Macam cantik. Okey dah, jom. Jom kita balik. Ronda-ronda pusing-pusing Pulau Pangkor waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Okey, hari yang kedua. Jadilah satu malam di Pulau Pangkor. Lagi kita kemas-kemas pukul 12 kita check out terus balik. Okey, dapat tengok suasana pagi. Tak sibuk. Okey, kalau nampak tu ada 2, 3. Oh, banyak-banyak. Banyak-banyak. Bila orang tak ramai, burung ni banyak. Misi pagi ni mencari nasi lemak. Jom, tengok. Ada tak orang jual nasi lemak di Pulau Pangkor ni. Ni kita pusing ke belah sini pula. Sebelum gerak balik. Alhamdulillah. Dapat juga tengok. Bunyi kapal mana tu? Matahari dapat juga. Suasana pagi matahari terbit di Pulau Pangkor. Belah tempat kita tidur belah sana hanya dapat matahari terbenam. Di belah sini sungai dalam Isi mencari nasi lemak lalah dapat suasana pagi. Ni kalau wasuk helak merah boleh buka RTT. Boleh buka RTT kat sini. Memang buka-buka terus laut. Pak RTT sini, helak merah sini buka terus. Bangun pagi dapat ni lah. Belah ni sunyi bukit. Sungai dalam, pasir dalam lah. Pasir dalam lah. Kalau salah, tolong komen kat bawah. Yang ni terlindung. Terlindung. Cahaya matahari terbit. Tak ada orang jual ni di sebelah airport. Yang ni dekat-dekat dengan airport. Lapangan terbang Pangkor. Kalau nak tengok cahaya matahari terbit, boleh main duduk ke belah sini, belah airport ni. Ni. Okey, misi mencari nasi lemak dah berjaya. Boleh balik sarapan pagi.
Ni jalan belakang. Jalan belakang. Makan asap ikut belakang taksi. Nak balik kita try ikut jalan ni. Okey, kalau ikut jalan ni komplit habis. Satu pulau pusing. Tu pun tanah untuh kat sini. Sini pun tanah untuh. Oh. Tapi jalan ni kerendahan kereta boleh lalu lagi. Oh. Gunakan gear rendah. Okey, habis lah. Nurut pula. Meluncur megah di jalan cerita, blog Hilux merah jadi bicara. Kisah lasak penuh inspirasi, setiap langkah penuh berarti. Dari jalan rata ke bukit tinggi, semangat membara, jiwa berani. Di blog ini kita berkongsi petualangan sejati takkan mati. Melangkah bersama tanpa rasa takut, di depan kita segala yang penuh rempuh. Blog ini jadi saksi kehidupan, halus merah cerita tiada sempadan. Api di dalam mata takkan pernah padam, mengharungi lautan jalan penuh duri adam. Menjejak mimpi meski jalan berbatu, dengan Hilux merah semua jadi satu. Di tengah malam bintang jadi saksi, melaju jauh mencari destinasi. Terus berdegup kencang, dengan setiap cerita makin terang. Melangkah bersama tanpa rasa takut, di depan kita segala yang penuh rempuh. Blog ini jadi saksi kehidupan, Hilux merah cerita tiada sempadan. Sebelum balik coklat tambah sikit-sikit. Mana elak tak boleh beli banyak. Mana Asmat tak boleh beli barang banyak. Nah. Dah sebelah dah sebelum balik. Beli sebab sikit lah. Pasal naik S-Max kita beli sebab sikit lah. Bukan naik elak merah, kita naik S-Max merah. Ok, tiba masa untuk pulang. Habis cuti. Cuti dah habis, jom balik ke JT Marina. Tengok S-Max. Apa dah jadi S-Max tinggal kat itu semalaman. Parking dulu. Oh, kejap dah masuk parking. Oh, selamat tinggal bangku. Umur panjang, murah rezeki, kita datang lain. Kif. Dah. Kif. Oh, okey dah. Jom kita balik. Kalau hujan, mandi hujan lagi. Ha? Jom balik. Jom balik.
Habis lah cuti bajet di Pulau Pangkor. Alun kuat. Baru Pangkor ke Lumut dah bergoyong. Okey. Alun kuat. Ni. Yang ni baju helak merah yang kedua. Tema kali ni kuning. Yang pertama memang color merah. Yang kedua kita ikut negeri Perak lah, ikut color kuning. Pak Aki pakai. Okey, Alhamdulillah dah sampai Lumut. Dah sampai JT Marina Lumut. Jom kita pergi tengok S-Max merah. Muat tak muat ni? Sebek muat packing. Ini S-Max merah. Habis percutian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, habis cuti 2 hari 1 malam di Pulau Pangkor. Okey, kali ni kita cuti, kita naik S-Max. Naik S-Max merah lah. Pasal dekat jimat percutian yang bajet. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah, channel yang tak seberapa. Okey, apa-apa pun jumpa lagi di next video. Okey, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.